Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam dari mahasiswa untuk mahasiswa. Saya Ar-Rauzah binti Razak, pelajar Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, merupakan calon kerusi umum bagi pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia pada kali ini. Dengan moto Kepimpinan Intelek, Pencetus Kecemerlangan Mahasiswa. Bagi merealisasikan moto ini, saya akan membawakan 5 perkara utama. Yang pertama, saya akan menjaga kebajikan mahasiswa melalui peningkatan kemudahan seperti Wi-Fi dan pengangkutan. Saya yakin dan pasti rakan-rakan mahasiswa menginginkan berkhidmatan Wi-Fi yang boleh memudahkan pencarian maklumat dalam era teknologi di hujung jari ini. Dan kita juga menginginkan pengangkutan yang menepati masa supaya mahasiswa tidak membazir masa dengan hanya menunggu bas. Perkara yang kedua, saya akan memastikan Majlis Perwakilan Pelajar menjadi pencetus utama dalam mewujudkan budaya ilmu di kalangan mahasiswa. Jika kita lihat, barisan Majlis Perwakilan Pelajar bagi sesi yang lepas telah berusaha menyediakan surat khabar di kafeteria Kolej Kediaman, merupakan usaha yang baik. Sekiranya saya diberi peluang untuk menjadi Majlis Perwakilan Pelajar, saya akan berusaha memperluaskan penyediaan bahan-bahan bacaan seperti di tempat menunggu bas. Seterusnya akan mewujudkan suasana dan budaya ilmu di UTHM khususnya. Perkara yang ketiga, saya akan berusaha memastikan sistem pengurusan akademik yang sistematik supaya pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih lancar, di mana saya akan berusaha mengusulkan supaya tidak berlaku permasalahan dari segi jadual kuliah kerana boleh membantutkan perancangan kuliah itu sendiri. Perkara yang keempat, saya akan berusaha membantu universiti dalam meningkatkan sahsiah dan etika mahasiswa ke arah yang lebih baik, di mana saya berhasrat dan akan berusaha membantu universiti untuk melahirkan mahasiswa yang bukan sahaja cemerlang dari sudut akademik, malah memiliki sahsiah dan etika yang baik. Dan perkara yang terakhir yang akan saya bawakan adalah berusaha menaikkan nama universiti ke peringkat nasional. Saya ingin bersama rakan-rakan untuk berusaha menaikkan nama universiti kerana kita mengimpikan UTHM berdiri setanding dengan universiti-universiti lain. Seterusnya, graduan-graduan mahasiswa UTHM adalah yang terbaik dan berkualiti. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi UTHM agar bijak dalam memilih pemimpin ke arah kecemerlangan bersama, seterusnya memartabatkan nama universiti. Sekian dahulu daripada saya. Ingat Arau Perlis, ingat Ar-Rauzah Razak. Undian anda adalah ke arah kecemerlangan. Sekian, terima kasih.